Dia sebenarnya tak kira logat apa-apa pun. Pucuk pangkal lagu tu kekuatannya pada keseluruhan melodi, arrangement kan. Cuma yang lebih seronok apabila ramai pendengar yang cuba mendengar, belajar bahasa Kelantan. Lagu menggunakan dialek Kelantan kini bukan hanya menjadi pilihan pendengar di Pantai Timur, malah semakin mendapat tempat dalam kalangan peminat muzik seluruh Malaysia. Walaupun menggunakan dialek khas negeri, karya sebegini tetap berjaya menarik perhatian ramai tanpa mengira latar belakang pendengar. Bagi komposer Ajai, kekuatan sesebuah lagu bukan terletak pada logat yang digunakan, sebaliknya bergantung kepada keindahan melodi dan susunan muzik. Tambah Ajai, pengisian lirik yang ringan serta mengetengahkan elemen usik-mengusik turut menjadi salah satu faktor lagu rakyat terus diminati ramai. Kalau macam dulu kita tengok zaman 80s, 90s, kita dah pokok nojang, lagu 9 kan. Tapi bila logat Kelantan tu mungkin paling kuat pun berbalik kepada melodi. Dia sebenarnya tak kira logat apa-apa pun. Pucuk pangkal lagu tu kekuatannya pada keseluruhan melodi, arrangement kan. Cuma yang lebih seronok apabila ramai pendengar yang cuba mendengar, belajar bahasa Kelantan. Lepas tu cerita pula lagu tu usik-mengusik. Sebab kebanyakan lagu rakyat ni kalau kita tengok, topik dia mesti usik-mengusik. Sama juga macam apa ponojang atau monong apa kan. So mengusik antara lelaki dan perempuan. Senda gurau. Basically dia tak heavy message yang really macam kita harus berfikir. Dia keseronokan lah macam kita dengar DK Barat, macam kita dengar Pulau Pinang Kalau Pulau Pinang Boria kan? Boria, yes, Boria. Itulah, it's part of macam lagu rakyat culture. Sekarang ni momentum tu dekat dialek Kelantan. Macam dulu Negeri Sembilan, sekarang Kelantan. Itu adakah macam suka untuk tembus, sedangkan ada je karya-karya melibatkan lagu-lagu dialek ni kan? Melodi lah, saya cakap berbalik kepada kekuatan melodi dan pembawaan lagu tu. Jadi keseluruhan lagu tu ada package. Penyanyi yang bagus, arrangement yang bagus, muzik yang bagus, lirik yang bagus. Jadi persembahan tu diterima masyarakat. Kalau lagu tu heavy pun, lagu tu tak sedap pun, takkan juga boleh jadikan hit song. Jadi kita akan tahu lagu tu boleh pergi ke tak boleh pergi, berapa ramai yang orang suka, berapa juta viewers dia. So daripada situ, dia pergi ke mouth to mouth promotion. Itu sebab saya cakap, kadang-kadang lagu ni bukan kekuatannya pada penyampaian vokal seseorang, tapi kesedapan yang mendengar. Tapi mungkin ada pandangan juga sesetengah orang yang macam lagu rakyat ni sedap didengar tapi tak sesuai untuk pertandingan. Apa pandangan abang? Yelah, pasal untuk pertandingan dia perlukan strength vocal skill ataupun kekuatan penonjolan pada vokal. Jadi apabila lagu rakyat ni semua lapisan boleh menyanyikan, budak kecil, remaja, dewasa maupun orang tua. Jadi kalau bila competition, of course dia akan menunjukkan kekuatan vokal yang dinantikan kan. Dan tak semestinya kekuatan vokal tu juga terletak kepada high pitch. High pitch kelebihan. Tetapi kadang-kadang ada juga high pitch yang tone tak sedap didengar. Dan ada juga yang low octave, tone sedap didengar. Contoh, kalau macam kita dengar Ibu Arwah Tan Sri P. Ramlee, tak ada pun high pitch untuk lagu ni. Betul? Tapi lagu ni sampai sekarang malah sedap.